Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sedang berada pada 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan ini. Dan pada tahun ini kita wujudkan tazkirah sedikit selepas daripada solat tarawih dan juga witir. Dan lepas ni pukul 3 kita akan sambung semula solat kita bagi meneruskan ibadah malam bagi setiap hari. Dan kita pilih tajuk tentang peristiwa-peristiwa hari kiamat. Sebelum saya nak masuk tajuk yang saya ingin bincangkan, yang saya akan bincangkan pada malam ini ialah firman Allah Ta'ala pada ayat 9 daripada surah At-Taghabun. Sebelum saya nak membincangkan tentang ayat ini, saya ingin memahamkan kita semua orang Islam. Apa yang Islam mahu daripada kita? Islam apabila ia datang, perkara yang pertama yang Islam lakukan pada manusia ini ialah mengubah akidah, mengubah cara ia faham, cara ia fikir, cara ia lihat kepada dunia ini, kepada kehidupan ini. Sebelum agama itu datang untuk memperdalamkan atau membincangkan tentang ibadah, tentang akhlak, tentang hukum hakam. Ia membetulkan persepsi kita, worldview kita, gambaran kita. Sebab itu kalau kita lihat, pada awal Islam di Mekah, belum ada lagi salat 5 waktu. Belum pun ada tentang kewajipan wanita lelaki untuk menutup aurat seperti mana ayat-ayat yang kemudian. Belum lagi ada cerita puasa Ramadan, terutama mereka yang berada di Mekah. Sebahagian mereka telah pun syahid, seperti Sumayyah, seperti Yasir, syahid. Dan mereka tidak pernah pun menyaksikan tentang puasa Ramadan, kerana itu di Madinah. Mereka tidak pun pernah melihat kewajipan solat 5 waktu, kerana itu datang kemudian. Tidak juga haji dan tidak seumpamanya. Tapi mereka telah mati sebagai syahid, syuhada, Muslim yang baik, mukmin yang bertakwa, yang diterima di sisi Allah. Kenapa? Kerana akidah mereka betul. Kerana akidah adalah trust. Tanpa akidah, semua amalan-amalan yang dilakukan oleh insan tidak memberi makna dan dia tidak akan faham. Bagaikan seorang budak kecil yang tidak faham keseluruhan cerita akan memberontak di dalam diri dia ketika ibunya bawa pergi berjumpa dengan doktor dan doktor memberikan suntikan padanya. Tapi oleh kerana doktor meminta dia menyerahkan baunya, dia serahkan baunya,
Dia pusing ke belakang, dia pusing ke belakang. Dia tertanya-tanya kenapa aku perlu disakitkan. Kerana dia tidak tahu idea keseluruhan. Tapi bila dia besar, baru dia tahu. Tujuannya bukan suntikan itu. Tujuannya adalah kesembuhannya. Sama dengan orang yang berjalan di dalam satu perjalanan, yang ia tidak tahu tentang peta keseluruhan perjalanan itu. Dia disuruh berjalan daripada titik tertentu ke titik tertentu. Dan dia tidak diberitahu kenapa dia berjalan. Dan dia tidak tahu kenapa ia berjalan. Cuma oleh kerana dia diarahkan berjalan, dia berjalan. Dan semasa ketika dia berjalan, mungkin dia bertanya, kenapa dia ambil jalan ini, tidak diambil jalan itu? Kenapa kita lalui jalan yang sempit, tidak lalui jalan yang senang? Dia mungkin memprotes. Sedangkan orang yang mengajaknya berjalan, terus berjalan pada jalan yang dia tidak bersetuju. Namun jika sekiranya dia difahamkan, jalan yang kita jalan ini sampai ke matlamat yang kita akan pergi. Sedangkan jalan yang cantik yang awak lihat itu, walaupun ada berbagai perhiasan padanya, ia tidak sampai. Maka dia akan faham. Kerana worldview itu, kerana gambaran itu, menjadikan perjalanannya lebih tekad, lebih tekun, walaupun sukar, kerana ia faham. Demikian peranan akidah. Demikian peranan akidah. Apabila ia datang, mukmin itu disuntik dengan akidah. Supaya mereka faham. Dengan akidah itulah mereka menghadapi segala ujian tribulasi. Jika batu yang besar dapat ditanggung oleh Bilal, apalah sangat solat 5 waktu. Jika penyiksaan yang besar dapat ditanggung kerana akidah yang jelas, apalah sangat ibadah dan larangan-larangan hukum yang datang kemudian. Maka dengan itu iman kepada hari kiamat. Masyahid yaumil qiyamah, gambaran-gambaran tentang hari kiamat diulang-ulang oleh Al-Quran. Bagi setiap muka suratnya ada cerita dan kaitan tentang hari kiamat, supaya manusia tahu perjalanan yang sukar itu sebenarnya dapat ditanggung jika sekiranya gambaran awak jelas tentang kehidupan ini. Barulah kita masuk membicarakan tentang masyahid yaumil qiyamah. Gambaran peristiwa kejadian pada hari kiamat. Dalam surah At-Taghabun, perkataan At-Taghabun ini satu-satunya perkataan yang ada dalam Quran di dalam surah ini. Dan satu-satunya sebutan yang disebut di dalam surah ini. Iaitu pada ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Dzalika yaumut taghabun. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Dzalika al-fawzul azim." Terbenci sambung, dzalika al-fawzul azim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Pada hari Tuhan menghimpunkan kamu pada hari al-jam', hari perhimpunan. Tuan-tuan, kita akan lalui hari itu. Kadang-kadang kita bercakap, Quran mengulangi tentang kiamat. Cuma apabila kita ulang-ulang tanpa kita masukkan ia di dalam urat nadi kita, ia menjadi ulangan yang kadang-kadang sudah tidak ada sentuhan jiwa. Macam kita ulang surah Fatihah, dah berulang sehingga kita pun sudah tidak lagi menekuni maknanya.
Hari kiamat. Macam kita bagi tahu kepada anak kita umpamanya, kau nanti akan jumpa sekian-sekian. Dalam perjalanan nanti, kita akan jumpa tol, contohnya. Kita naik. Kemungkinan kita jumpa, kemungkinan kita accident dengan jalan, kita tak jumpa. Tapi kita sangat yakin ke depan tol, dan kita sangat yakin kita akan jumpa. Padahal itu kehidupan dunia, mungkin kita jumpa, mungkin ada peristiwa tertentu kita tak jumpa. Tapi kiamat, mesti kita jumpa. Pasti. Allah menyatakan, Yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Pada hari, Tuhan menghimpun kamu pada hari perhimpunan. Hari perhimpunan, tuan-tuan. Daripada manusia yang awal sehingga yang akhir berhimpun. Fi sa'idin wahid. Di satu lembah yang sama. Kita kadang-kadang manusia di dunia ni ada satu perhimpunan. Orang besar itu datang. Kita pun nak tengok. Ada yang tengok daripada jauh. Nampak pemimpin itu, tokoh tu, idola dia, orang yang dia suka. Dia mungkin pergi. Bila dia tengok, oh tak sangka, hari ni aku dapat tengok. Umpamanya. Pada hari kiamat, yaumul jama'. Daripada Adam yang kita bercakap, baca tentangnya, datuk kita, kepada Nuh, semua, Ibrahim, Idris, Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, segala Nabi-Nabi ini, hatta Fir'aun, yang kita sebut namanya, Namrud, Qarun, semuanya kita akan berhimpun dengan mereka pada hari perhimpunan. Dan itu adalah sesuatu yang real. Sesuatu yang benar-benar akan berlaku. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Dzalika yaumut taghabun. Allah kata, hari pada hari yang Tuhan menghimpunkan kamu untuk hari perhimpunan, dzalika yaumut taghabun. Itulah hari At-Taghabun. Salah satu nama hari kiamat ialah hari Yaumut Taghabun. Apa itu Yaumut Taghabun? Taghabun umumnya nak terjemah dalam bahasa Melayu ni, mungkin kita sebut kerugian atau kekurangan. Saya nak bagi tuan-tuan faham. Macam biasanya asalnya di dalam jual beli. Taghabun. Al-ghubnu. Fil bay'. Dalam jual beli. Contoh. Tuan-tuan macam mana tuan-tuan tahu tuan-tuan rugi? Saya buat beberapa senario untuk kita faham. Tuan-tuan ada duit. Pergi beli satu barang. Masa beli tu, katalah tuan-tuan beli 50,000. Okey lah, ada 50,000. Barang tertentu. Bila beli, okey aku beli lah barang yang aku nak. Jumpa kawan kita. Oi, kau beli barang ni? Berapa kau beli? 50,000. 50,000. Aku beli 5,000 je. Masa itu tuan-tuan akan rasa taghabun. Ya, beli 5,000. Allah, aku sampai kena 50,000. Rasa penyesalan terhadap kerugian dalam jual beli. Sama juga apabila tuan-tuan ada satu barang. Tuan-tuan ada satu, katakanlah batu cincin. Kawan kita tengok, cantik cincin kau ni. Jual kat aku. Berapa? Ambil lah 200. Bagi ke dia.
Jumpa kawan kita lama. Dia kata, mana cincin yang kau dok pakai dulu? Yang aku bagi kat kau. Oh, dia kata ada kawan minat beli. Kau berapa kau jual dia? 200. Aku beli 200,000. Aku bagi kat kau. Ya ke? Dia kata. Masa tu kita rasa apa? Allah rugi. Tuan-tuan, Quran kata, "Dzalika yaumut taghabun." Itulah hari kerugian yang sebenar. Semua hari kita kerugi, lambat tak sampai, kita pergi beli barang tak dapat, kita banyak kerugian-kerugian di dalam kehidupan dunia ini. Ini semua nothing. Ini semua tak ada apa-apa. Tuhan kata, yang hari kerugian yang betul, dzalika yaumut taghabun. Itulah hari kerugian yang sebenar. Kenapa rugi? Kenapa taghabun? Kerana kita semua hidup di dunia ini sedang berjual beli. Wa kullun nasi yaghdu fabay'u nafsahu famu'tiquhu aw mubiqu famu'tiquha aw mubiquha. Kata Nabi sebutlah hadis Muslim. Semua manusia ini bekerja menjual dirinya, sama ada dia berjaya membebaskannya ataupun dia memusnahkannya. Kerana semua yang tuan-tuan buat, saya buat, kita buat, tuan-tuan, kita sedang melakukan dua pertukaran saja. Solat kita tadi, sembang kita tadi, makan kita, minum semua, dua. Sama ada dia pergi ke syurga atau dia pergi ke neraka. Dia tak ada di tempat pertengahan antara syurga dan neraka. Tak ada. Apabila kita balik pada Allah, orang-orang kafir akan merasakan rugi. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maksudnya, dia ada petunjuk. Petunjuk Allah Ta'ala bagi. Dia jual petunjuk. Dia beli kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum. Tidak beruntung jual beli mereka. Itu manusia. Maka taghabun dinamakan dengan taghabun. Hari itu bukan saja orang kafir menyesal. Orang mukmin yang masuk syurga juga akan ada merasa kerugian. Bila kita tengok makam syurga orang lain lebih tinggi, kita kata, kalaulah hari itu aku tak bazirkan masa dengan sekian-sekian, aku zikir, aku istighfar. Kalaulah hari itu aku bersedekah. Kalaulah hari itu aku tak menyertai program yang buang masa aku. Kalaulah hari lang hidup dunia itu aku tak pergi kepada, tak kerja dengan kerja tu. Kalaulah aku ni tak bersahabat dengan fulan, tentu aku mencapai makam itu. Kerana bukan sedikit perbezaan antara satu makam dengan makam yang lain di dunia. Macam kita, member kita pergi beli satu barang cantik, kereta yang hebat. Kawan tu tawar pada dia, kau nak kereta A ke B? Ke C? Dia kata saya nak B. Tengok-tengok B tu yang hebat, dapat kat dia. Kita dah pilih dah tadi. Ingat A kot A. Sebab tengok A tu kancil lah. Contohnya bukan kancil tak bagus. Saya nak buat perbandingan. Maka kita kata, silap aku. That kind of feeling, frustration, kita rasa di dunia.
Tapi kita tak apalah, tak ada rezeki. Ke depan ni mungkin ada rezeki. Tapi tidak di akhirat. Makam sudah ditentukan. Itu makam kau. Di atas segala jual beli yang awak buat. Dan yang menjadi masalah yang besar kepada kita semua, saya dan kepada tuan-tuan juga, kerana Allah telah membuat satu statement yang sangat jelas tentang kita, yang selalu kita baca dan tiada siapa yang tak hafal, iaitu wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya insan di dalam kerugian. Every one of you in loss. Semuanya di dalam kerugian. Kemudian baru Allah berikan pengecualian kepada 4. Bukan semua dalam keuntungan, kecuali yang rugi 3-4 orang ni. Tak. Semua dalam kerugian. Ini adalah sesuatu yang merisaukan. Kalau kita pergi dalam satu majlis besar, dihimpunkan kita, lalu diisytiharkan semua orang yang ada dalam majlis ni, yang ada dihadap oleh pihak penguasa, semuanya bersalah, kecuali beberapa nama yang saya sebutkan. Kita tentu akan sukar. Allah, aku termasuk ataupun tak. Berbeza jika diisytiharkan, semuanya selamat, kecuali beberapa nama yang kita sebut. Ramai sikit. Wal asr. Manusia dalam kerugian. Allah menyatakan, dzalika yaumut taghabun. Artinya hari ini cerita rugi meniaga, rugi duit tu, tersilap beli barang, kamu tersilap itu, rugilah tak berkahwin dengan dia tu, rugilah terlepas sahabat. Itu semua kerdil. Seolah-olah zalika, ni siapa yang belajar bahasa Arab, ismul isyarah, isim isyarat yang menunjukkan seolah-olah itu baru kerugian. Kamu cakap tentang rugi, that day is the real loss. Itu hari yang benar-benar rugi. Kalau awak nak faham rugi, zalika yaumut taghabun. Itulah hari yang kerugian. Sidang hadirin yang dirahmati Allah. Dalam wal asr, dalam kerugian biasanya membabitkan apa? Jual beli, kehidupan. Jual beli membabitkan apa? Ada barang, ada modal. Betul tak? Kena ada modal. Apa modal yang Allah bagi pada kita? Apa modal yang Allah bagi pada saya? Allah bagi pada tuan-tuan? Modalnya ialah umur. Modal kita ialah umur. Habis umur, habis modal. Dengan umur ni lah kita belanja. Dengan umur ni kita belanja untuk dapat kerja kita, jumpa orang, datang salat, datang puasa. Dengan umur, kerana adanya umur. Kerana adanya umur yang diberikan. Cumanya dia tak bagi tahu. Entah punya berapa banyak, anda punya berapa banyak. Kerana itu tidak penting. Kerana yang penting bukan berapa banyak. Yang penting bagaimana awak membelanjakannya. Ajaib. Quran ajaib. Itu kata Allah, Khaliq, pencipta.
Dia memberikan sesuatu yang benar-benar. Dan kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelum itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yu'ta yaumal qiyamah, ataupun yu'ta dalam hadis Muslim, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Dibawa datang, hadis ni selalu saya baca dan tuan-tuan pun selalu ingat hadis ni. Dibawa datang dengan senikmat-nikmat ahli dunia dari ahli neraka pada hari kiamat kelak. Sekarang ni dunia media sosial, orang tengok selebriti dengan gaya dia, kadang-kadang kereta mewah dia, rumah dia. Wish, aku kalau boleh jadi macam dia ni. Manusia lah mengkhayal. Sebab itu yang beratur panjang nak beli tudung, kerana tengok selebriti itu mungkin cantik pakai tudung, dia terlupa untuk duduk di depan cermin melihat mukanya sendiri. Walaupun sebahagian selebriti itu tak ada apa pun, kosong je otaknya. Saya tengok satu apa selebriti ke apa pun saya tak tahu, merepet. Dia kata bagaimana nak bagi dapat rezeki, baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Ini ada masalah mental yang serius. Gayanya, saya kalau tengok, saya tak tahulah. Betul ke orang kata selebriti macam tu? Tak gaya pun. Oh, dia kata pasal banyak duit. Saya tak tahu dia banyak duit ke apa. Dia ingat apa? Dia ingat bahasa Quran tu bahasa Melayu ke? Buka-buka. Rabbuka tu Tuhan kamu, bukan buka pintu. Sekontang itu, seselekeh itu, dunia menipu manusia, anggap sebagai orang idaman. Kan dunia. Tapi oleh kerana manusia menghukum yang zahir, tak apalah. Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumil qiyamah. Didatangkan senikmat-nikmat manusia daripada ahli neraka di kiamat kelak. Tak tahulah siapa senikmatnya. Mungkinlah yang tengok dengan istana, kekayaan, kemewahan, segala yang dia ada. Adakah dia? Fayusbahu fin nari sabghatan. Dicelup di dalam neraka satu celupan. Celup, angkat balik. Summa yuqal, kemudian dikata padanya, ya bena Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qad? Wahai anak Adam, kau pernah lihatkah kenikmatan, kebaikan semasa dunia? Kau pernah laluikah kebaikan? Hal marra bika na'imun qad? Pernahkah engkau lalui ataupun telah lalui dalam hidupmu apa-apa kenikmatan? Qala la. Kata dia tak. Tuan-tuan, satu celupan, everything gone. Tak ada. Tak ada dah ingatan dia pada apa. Hadis Muslim yang segitu. Kemudian Nabi SAW menyatakan, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'sa fid dunya min ahli jannah. Kemudian dibawa datang sedahsyat manusia yang menderita di dunia ini dari kalangan ahli syurga. Mungkin di dunia tu dialah yang paling miskin, diperlekehkan, dihina, diseksa, macam-macam. Dibawa datang dia kan. Fayusbahu sabghatan fil jannah. Dia ambil dia, dicelup sekali dengan celupan di dalam syurga. Dia keluarkan dan balik dia daripada syurga. Faqala ya bna Adam. Atau fayuqalu lahu ya bna Adam. Kemudian dikatakan kepada dia, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'sa qad? Hal ra'aita bu'san qad?
Pernahkah kau melihat penderitaan? Aw hal marra bika syiddatun qad? Adakah pernah lalu dalam hidupmu apa-apa penderitaan? Fayaqulu la. Kata dia, tak, aku tak pernah menderita. Masya Allah. La wallahi ya Rabb, ma marra bi bu'su qat. Demi Allah, wahai itu, sumpah dia dengan Tuhan lagi, aku tak pernah lalui apa-apa penderitaan. Amazing, dahsyatnya nikmat di dalam syurga, sehingga dia telah terlupa segala derita dunia. Itulah dua tempat, syurga dan neraka, yang kita sedang berjual beli dengannya setiap hari. Itulah tempatnya. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebut satu hal, untuk saya tutup tazkirah ini. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, ishtari nafsak al-yawm, belilah dirimu pada hari ini, hari ini. Fa inna suqa qa'imah, kerana pasar masih lagi ada. Kita ni sebenarnya sedang duduk di dalam medan jual beli. Belilah dirimu, kata Imam Ibn Qayyim, kerana pasar masih ada. Wathamanu mawjud, dan harga juga ada. Wal badai' rakhisah, dan barang-barang pun murah. Subhanallah, ada pahala. Alhamdulillah, ada pahala. Nabi kata apa? At-tuhuru syatrul iman. Wudu, pembersihan diri, sebahagian dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah memenuhi mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'a ma baina as-sama'i wal ard. Subhanallah, alhamdulillah memenuhi apa yang dari langit dan di bumi. Was salatu nur. Salat kamu, salat itu cahaya. Was sadaqatul burhan, sedekah burhan. Surkah adalah bukti keimanan kamu. Was sabru dhiya, sabar itu adalah cahaya yang menyinari. Wal Qur'anu hujjatul laka aw hujjatun 'alaika. Quran menjadi hujjah untuk kamu ataupun hujjah yang menentang kamu. Wa kullu nasin, balik pada hadis tadi, baru sambung hadis tadi. Wa kullu nasi yaghdu fabay'u nafsahu mu'tiquha aw mubiquha. Semua manusia bekerja, jual diri dia, sama ada dia dapat membebaskannya atau dia memusnahkannya. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, pasal sudah masih ada. Wa sayati ala tilka suq, akan datang pada suatu hari nanti di pasar tu. Wal badai' yaumun, iaitu satu hari yang datang, la tasilu fiha ila qalilin wala kathir. Kamu tak boleh nak buat apa dah. Kamu tak akan sampai untuk jual beli apa-apa. Sikit ke banyak pun tak boleh. Hadirin dan hadirat, saya pernah cerita pada tuan-tuan, orang masuk penjara. Tuan-tuan mungkin, bila kita pergi penjara, kita akan dengar, oh penjara ni, ada orang yang, saya pernah cerita, hukuman mati. Tak nampak jalan nak keluar. Bila kita bersembang dengan dia, kami ni Tok Mufti, tak tahulah, memang tak boleh, nak tunggu hari je lah. Bolehlah Tok Mufti tolong abang mereka, kalau mereka boleh percepat kan. Lama dia tunggu, saya berapa tahun dah. Dia dah pras, tak tahu. Pasal dia tak bagi tahu tarikh. Mai hari itu baru dia ambil dia dan kemudian digantung. Pada sebuah hari itu saya tanya, buat apa? Tak buat apa, kami duduk semayang je lah. At least
Hukuman dah ada. Walaupun dia rasa sangat sedih, tapi dia ada ruang untuk apa? Salat, istighfar. Tapi kita pada hari kiamat kelak, apabila berdiri di mahsyar, yaumut taghabun, keputusan kerugian ada. Tak ada lagi kita pihak, kot-kot lah boleh no. Kita pergi bergenjak sikit, sepatah aku nak kata subhanallah, sepatah aku nak kata alhamdulillah, sepatah aku nak kata astaghfirullah. Hatta saya yang memberitahu tuan-tuan akan menyesal yang sama. Bagi segala masa yang telah kita bazirkan. Kita tengok makam orang saleh atas pada kita. Itu alhamdulillah jika kita tak masuk ke dalam neraka. Kita tengok fulan makam. Kalaulah hari itu aku turut melakukan apa yang fulan tu lakukan, bukan susah pun, tapi hari ini sudah terlepas. Zalika yaumut taghabun. Itulah hari taghabun. Kemudian Allah kata, wa man yu'min billahi wa ya'mal salihah. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan beramal dengan amalan yang saleh, yukaffir anhu sayyiatihi. Kami padamkan kejahatan-kejahatannya. Tuhan tak kata hidup di dunia ni kena buat baik, jangan ada langsung jahat. Tak mungkin. Jangan ada langsung dosa. Tak mungkin. Tapi Tuhan kata siapa yang beriman, beramal saleh, kami dipadamkan dosa-dosa. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, dan dimasukkan dia ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal dia di dalamnya abada, selama-lamanya. Berapa selamanya? Bila kita mati, saya bagi tahu, saya mungkin tidak insaf, tuan-tuan mungkin dengar, ada insaf tidak insaf. Kita akan rasa satu jam, setengah hari duduk di dunia. Kam labistum fil ardi adada sinin, qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Berapa hari duduk di dunia? Dan berapa tahun duduk di dunia? Sehari, setengah hari. Sehari itu setengah hari kami duduk. Setengah hari itu akan menyambung tempoh yang lain di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Ataupun kesabaran pada setengah hari ini, khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa dzalikal fawzul azim. Yang demikian itulah kejayaan yang maha besar. Ada orang kata kejayaan yang maha besar ni macam-macam. Tak apalah berjaya di dunia tu, tidak ada masalah. Tapi tuan-tuan, ibu bapa pulun, belanja duit banyak. Untuk apa? Nak hantar anak pergi sekolah yang bagus. Supaya tengok anak dia tu pergi sekolah ni, balik tengok boleh cakap orang putih bagus, kerja pun hebat. Dia kata berjaya. Tak apalah. Islam bukan anti itu semua. Tapi itu bukan kejayaan yang paling besar. Itu bukan kejayaan yang paling besar. Kejayaan paling besar yang Allah bagi tahu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua nyawa akan merasai kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya pada hari kiamat kamu akan diberikan balasan kamu yang sesempurnanya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dia benar-benar berjaya.
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan perhiasan yang menipu. Saya pun tertipu, tuan-tuan pun tertipu. Pasal apa kita tertipu? Pasal apa kita tertipu, tuan-tuan? Pasal apa kita tertipu? Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Pasal apa kita tertipu? Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai insan, apa yang telah menyebabkan engkau tertipu berkenaan dengan Tuhanmu yang Maha Pemurah? Kenapa kita tertipu? Kata ulama-ulama tafsir, wada'al jawab fi nafsi soal. Tuhan meletakkan jawapan pada soalan. Kita tertipu kerana Tuhan itu sangat pemurah. Kerana ia karim. Kita buat salah, dia tak ambil tindakan, dia bagi pada kita. Tapi kita lupa sepatutnya, macam kita lah, kita pergi tumpang rumah orang, oleh kerana orang tu terlalu generous. Saya mula-mula hari pertama mari takut lagi. Saya numpang cik dah. Tak apa. Sila-sila buat macam rumah sendiri. Saya nak duduk mana? Tu bilik tu boleh duduk. Dia bagi bilik besar itu. Nak makan pergi sendiri, cari sendiri kat dapur. Banyak barang di dalam peti ais tu, ambil je. Hari pertama buka sikit-sikit, malu-malu. Hari kedua rajin. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia rasa macam rumah dia. Dan dia terlupa pemurahnya. Tuan rumah lalu pun tak tegur dah. Sebab dia rasa macam dia sudah memiliki tempat tu. Macam sebagian orang lah. Dia dapat satu pemberian daripada kita, lama-lama dia rasa dia yang berhak. Dia pula petikai kita. Pasal apa awak tak bagi kat saya? Aku bukan terpaksa bagi kat kau. Kerana terlalu pemurahnya, kita selalu manusia terlupa. Ma gharraka bi rabbikal karim. What have deceived you regarding your Lord, the most generous? Apa yang menyebabkan engkau tertipu berkaitan dengan Tuhanmu yang Maha Pemurah? Sebab dia sangat pemurah. Maka Allah ingatkan, zalika yaumun taghabun. Salah satu nama hari kiamat itu taghabun, hari kerugian. Rugi. Orang kafir tengok rugi. Orang mukmin sendiri yang masuk syurga dapat peringkat rendah rasa rugi. Semua kan rasa rugi. Kerana bagi setiap kalimah subhanallah, alhamdulillah, sedekah, puasa, zikir, semua tu nampak kecil. Tapi di akhirat balasan dia besar. Macam orang masuk satu perniagaan. Member dia masuk, beli satu saham RM10 dia kata, tak mau. Tengok-tengok, setahun kemudian saham RM10 jadi RM10,000. Allah, dia kata, itu hang duk ajak aku tak pi. Tak sangka dia kata saham tu nak melompat. Contoh, nak melonjak. Tu dunia kita kata, balik kita cerita pula kat orang lain. Kawan aku dulu dia beli saham 100 unit. Satu unit RM10 je. 1,000 je. Sekarang berjuta dia dapat. Aku diajak hari tu. Hei, ke depan ni kalau ada hang tahu saham mana-mana, hang ajak aku. Belum tentu untung. Itu dunia. Tapi di akhirat kelak, tengok-tengok Allah fulan yang datang salat malam. Masya Allah. Allah fulan yang sabar dengan dakwah. Oh ya Allah fulan yang kita hina dia di dalam dakwah. Allah fulan yang mempertahankan kebenaran kita padahal boleh pun. Hari ini dia mengambil habuannya. Dan kita wadzalika yaumut taghabun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.